Okey, kalau virus pula, doktor kata tak perlu makan antibiotik. Ya. Tapi banyak melalui pengalaman saya 30 tahun jadi doktor, tak makan antibiotik memang masalah. Walaupun virus sekalipun. Sebab bila kita duduk dekat klinik biasa ni, ataupun outpatient department di hospital kerajaan, tak ada orang kata demam, kena cek darah pun. Demam, kena cek darah. Tak berlaku macam tu. Sebab mahal. Okay. So, kalau private, macam mana? Kalau private, ya. Yang pergi private tu, kebanyakan dia tahu dah, dia kena bayar. Yang pergi private tu, dia tahu dia perlukan duit. Yang pergi private tu, kebanyakan yang ada duit. Private hospital, I mean. Yang maksud saya, private hospital. Mesti dia ada duit. So, banyak juga yang pergi sebab dia ada panel. Panel ni dia tanggung. Contohnya, dekat klinik biasa ni, klinik swasta ni, dia tanggung contohnya maksimum setakat RM200. Kalau pergi pada hospital, mana hospital private, dia tanggung sampai 500 to 700, 500 sampai 750. Contoh. Yeah. So, bila pergi dekat hospital private, kita memang penting benda ni. Kita kalau boleh setiap sakit kita nak cek darah lah. Kita nak tahu ni bakteria ke, ni virus ke. Okey. Ada setengah kes yang viral infection. Tapi tak sembuh-sembuh. Doktor kata virus ni dia boleh hilang sendiri. InsyaAllah dalam masa 1 minggu. Tapi tak hilang-hilang. Doktor lagi teruk. Yang ni sebab doktor ni kadang-kadang roughly dia akan suspect ni virus ni mungkin tak perlu antibiotik. Tapi dia bagi juga antibiotik. Kenapa? Kenapa dia bagi juga antibiotik? Sebab banyak kes viral infection, dia mixed infection. Memang mula-mula tu kena virus. Bila kena virus, antibody kita down. Apa yang bakteria buat? Bila viral, antibody kita down, bacterial infection take over. Masuk. Dia counter balik. Itu banyak kes mana mixed infection. Bila mixed infection apa jadi? Yang sepatut kita dah sembuh dah. Virus dah hampir tak ada dah. Masuk pula bakteria. Jadi panjang.